Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita. Pernah tak anda terfikir macam mana kita nak baca dunia sekeliling itu ni persis seorang detektif? Hari ni kita nak bongkar satu rahsia besar bersama-sama, peta topografi. Lepas ni, garisan dan warna yang nampak berselirat atas peta tu bukan lagi sekadar lukisan rawak, tapi sebenarnya ia adalah sebuah cerita hebat yang menanti untuk dibaca. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, ini adalah peta jalan atau laluan ringkas untuk apa yang kita akan bincangkan hari ini. Kita akan sentuh 5 perkara utama: asas peta topografi, garisan timuran dan utaraan, rujukan grade 4 dan 6 angka, ciri fizikal dan budaya, dan akhir sekali, kita akan tengok macam mana cara sebenar nak mentafsir peta ni. Ringkas, padat dan kita terus kepada isinya. Mula-mula sekali, apa sebenarnya peta topografi ni? Senang cerita macam ni. Ia adalah satu gambaran grafik tentang dunia sebenar. Ia menggabungkan ciri fizikal, iaitu elemen alam semula jadi, dan juga ciri budaya, maksudnya segala benda yang manusia bina. Cuba bayangkan, kita terbangkan sebiji drone, ambil gambar landscape dari atas, lepas tu kita pindahkan gambar tu ke atas sehelai kertas dengan ketepatan matematik, lengkap dengan pelbagai simbol dan skala. Menarik kan? Sekarang, mari kita beralih ke bahagian kedua, garisan timuran dan utaraan. Kita akan tengok macam mana garisan-garisan ni membentuk tulang belakang peta kita. Kalau kita perhatikan betul-betul, asas yang paling penting untuk peta ini adalah garisan gridnya. Konsep dia sangatlah mudah tapi tersangat penting. Lebih kurang je macam sistem GPS yang kita guna kat telefon bimbit sekarang ni. Kita ada garisan timuran. Ini adalah garisan-garisan yang dilukis secara menegak, tapi yang menariknya, nilai dia makin bertambah ke arah timur. Sebaliknya, kita ada garisan utaraan yang dilukis secara melintang dan nilainya bertambah bila ia naik ke arah utara. Ingat je arah pertambahan nombor-nombor ni, garanti anda tak akan tersesat bila nak cari lokasi nanti. Okey, masuk ke bahagian ketiga pula. Rujukan grid 4 dan 6 angka. Di sinilah kita mula zoom masuk untuk cari lokasi yang sangat spesifik. Dengar sini baik-baik. Ini memang peraturan emas yang diiktiraf di seluruh dunia bila kita nak baca koordinat peta. Merangkap sebelum berjalan. Bunyi macam kelakar kan? Tapi apa maksudnya? Maksudnya, anda mesti wajib baca nombor di sepanjang koridor garisan mendata dahulu, iaitu garisan timuran. Lepas tu, barulah anda naik tangga untuk baca garisan utaraan yang menegak tu. Pendek kata, sentiasa selesaikan paksi mendatar, baru paksi menegak. Jangan tertukar pula. Bila sebut tentang bacaan grid, kita sebenarnya ada 2 tahap ketepatan. Rujukan 4 angka ni, kita guna untuk kawasan makro yang besar. Contohnya macam kalau kita nak tunjukkan kawasan hutan tebal atau ladang kelapa sawit yang luas. Tapi, kalau kita perlukan ketepatan yang lebih tajam, macam nak cari kedudukan tepat sebiji kilang atau bangunan sekolah, kita guna rujukan 6 angka. 4 angka untuk gambaran kasar kawasan luas, 6 angka untuk sasaran yang betul-betul persis. Cuba teliti segmen peta ni sebentar. Katakanlah kita nak merujuk kepada satu kawasan paya atau belukar yang agak luas di sini, rujukan grade 4 angka sudah lebih daripada cukup. Cara dia, anda hanya perlu cari titik persilangan garisan pada penjuru bawah sebelah kiri atau bucu barat daya kotak tersebut. Kaedah ni memang mudah, pantas dan cukup efisien untuk merangkumkan satu kawasan umum yang besar. Tapi kan, macam mana kalau kita perlukan ketepatan mutlak ibarat nak pecahkan kod peti besi? Kat sinilah kita perlukan rujukan 6 angka. Jangan risau, tak susah pun. Pertama sekali, cari je kotak 4 angka sasaran tu dulu macam biasa. Kedua, cuba bayangkan jarak antara 2 garisan timuran tu dibahagikan kepada 10 bahagian kecil yang sama besar. Ketiga, ulang benda yang sama untuk garisan utaraan. Bahagi 10 juga. Akhir sekali, cantumkan semua nombor ni bersama-sama. Ingat ya, timuran dulu, baru utaraan. Siap, terus anda dapat satu koordinat 6 angka yang sangat tepat. Baiklah, lepas dah faham tentang koordinat, kita berundur selangkah untuk tengok bahagian keempat, ciri fizikal dan budaya. Kita nak kenali apa sebenarnya elemen yang mengisi peta kita ni. Dalam ilmu geografi, kita akan bahagikan apa yang kita nampak atas peta kepada 2 kumpulan besar. Kumpulan pertama, ciri fizikal. Ini merujuk kepada elemen alam semula jadi yang liar dan asli. Contohnya macam bukit bukau, sungai, paya dan hutan rimba. Kumpulan kedua pula dipanggil ciri budaya. Yang ni merangkumi semua benda yang manusia bina dan cap jari peradaban kita, macam reka bentuk kampung, kawasan pertanian, perkilangan dan rangkaian jalan raya. Peta topografi ni seolah-olah mempamerkan keseimbangan antara alam semula jadi dengan kemajuan manusia.
Tengok perbandingan sebelah menyebelah ni, perbezaan dia memang cukup jelas. Di bahagian sebelah, kita dapat nampak kawasan yang dilitupi padat dengan garisan kontur bukit dan simbol hijau yang mewakili alam semula jadi yang tenang. Bertentangan pula dengan kawasan di sebelahnya yang dipenuhi garisan lurus jalan raya, landasan kereta api dan susunan blok bangunan bertumpuk. Dan yang paling menarik, peta topografi merangkul kedua-dua alam ini serentak, menonjolkan titik pertemuan antara kuasa alam dan kreativiti buatan manusia. Dan akhirnya, kita tiba di kemuncak penerangan kita. Bahagian kelima, mentafsir peta topografi. Ada satu pegangan penting dalam geografi yang berbunyi, kita perlu menghubung kait di antara pandang darat fizikal dan pandang darat budaya melalui tafsiran peta topografi. Tafsiran ni sebenarnya bukanlah sekadar kebolehan kita menghafal nama simbol. Ia adalah satu proses minda yang lebih mendalam di mana kita mula bertanya, kenapa? Kenapa kampung ni dibina tepat-tepat di sebelah lengkuk sungai tu? Kenapa pula jalan raya ni dibuat melencong ikut lereng bukit? Kenapa tak diturap lurus je? Hakikatnya, keadaan fizikal muka bumi inilah pengarah senyap yang menentukan di mana dan bagaimana manusia menjalankan aktiviti harian mereka. Nak mentafsir peta macam pakar, ikut saja 4 langkah berstruktur ni. Mula-mula, perhatikan peta tu secara keseluruhan untuk dapatkan gambaran atau rentak kasar rupa bumi tersebut. Seterusnya, barulah kita perincikan carian kita. Kenal pasti dengan spesifik mana satu ciri fizikal dan mana satu ciri budaya. Lepas tu, ini yang paling kritikal. Cari hubung kait sebab dan akibat antara dua ciri tadi. Contoh paling klasik, anda perasan tak kawasan tanaman getah biasanya ditanam di kawasan kaki bukit yang tanggungan airnya baik? Dan langkah terakhir, cantumkan semua jawapan dan maklumat visual ni menjadi satu kesimpulan yang masuk akal. Lakukan ini dan anda kini secara rasminya bertukar menjadi seorang penganalisis geografi. Sebagai penutup sesi penerangan kita hari ini, saya nak ajak anda bawa kemahiran detektif topografi ni ke dunia realiti. Lepas ni, bila anda keluar ke bandar atau taman perumahan anda, cuba perhatikan sekeliling. Fikir sejenak, bagaimana bentuk muka bumi berbukit atau tanah rata di kawasan anda telah membentuk cara jalan raya atau kedai-kedai dibina di sekeliling anda. Adakah deretan kedai tertumpu kat kawasan tanah pamah sebab mudah nak dibina? Apabila anda mula menyoal keadaan persekitaran macam ni, landscape yang biasa anda tengok hari-hari secara tiba-tiba akan berubah menjadi sebuah buku yang sentiasa terbuka dan mendebarkan untuk dibaca. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa untuk belajar hari ini dan teruskan sifat ingin tahu anda. Jumpa lagi.